La ilaha illallah. Cuba sebut. La ilaha illallah. Boleh mati lah. La ilaha illallah. La tu kalimah nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut betul-betul. La ilaha illallah. Kemudian ingat, iman ni dia ada 3. Pertama, iqrar bil lisan. Kita kena ikrar la ilaha illallah. Macam baru ni orang ke Maman, tetapi dia tu datang daripada Johor. Dia bukan Islam, umur 19 tahun, dengar ceramah Dr. Zakir Naik, terus mengucap la ilaha illallah. Ingat, la ilaha illallah iqrar bil lisan wa tasdiq bil qalbi. Bila dia sebut la ilaha illallah, hati ni tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kenal ni tasdiq. La ilaha illallah, la ilaha illallah ni. Jangan jadi macam kita buat tahlil. Afdalu dzikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Kan Pak Imam, kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 Pak Imam buat apa? Allah. Kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. 40 Pak Imam Allah. Kita la ilaha illallah sekali. Bang, zikrullah ni biar lambat. Ni nak tasliq bil qalbi ni bukan senang. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan cuba tengok kita tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sunat tengok jari. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok dalam hati tu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kalau tuan-tuan mengaji dalam sains tuan-tuan, orang ni dia sambung dengan jantung. Sebab tu orang buat aerogram, orang masuk sini dia lah. Dia masuk. Dan orang di sini tuan-tuan ada satu spare untuk jantung. Sini, sini dan kaki hitam. Sini. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mazhab Hanafi, dia suruh tulis kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Hanafi ya. Kalau Syafi'i tak payah lah. Kan? Hanafi. Kita Syafi'i tak payah lah. Di tuan-tuan lah tu. Kita tengok. Ganggu orang sembahyang. Dia asyhadu an la ilaha illallah. Tengok budak ni. Jadi Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ni tasdiq bil qalbi wal amalu bil arkan atau wal amalu bil jawarih. Bila dah ikrar bil lisan, tasdiq, kita kena buat amalan. Maka amalan kita jangan lari daripada 3 perkara. Pertamanya, akidah kita kena betul. Kalau akidah kita syirik, amalan ditolak, mardud. Kalau kita masih lagi duduk percaya benda syirik, contohnya apa? Kita duduk percaya dengan bomoh-bomoh. Kita ada bomoh-bomoh. Contohnya hilang duit, pergi jumpa Tok Bomoh. Ni saya hilang duit, Tok Bomoh tu. Jangan susah hati. Nanti balik aku nampak. Ada buat macam tu. Lepas tu dia pun bagi tahu yang hilang tu ada orang lain curi. Orang sebelah rumah. Lepas kita bergaduh dengan jiran kita. Ni Nabi kata, man ataka hinun, barang siapa yang berjumpa dengan bomoh yang meramal, fasa'alahu an syai'in, dia tanya sesuatu, lam tuqbal salata 40 yawman, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari. Bomoh yang meramal, hilang duit, jumpa Tok Bomoh tu ramal-ramal. Dekat typing ada satu bomoh photostat. Pergi jumpa dia guna mesin photostat, penuh gambar orang. Tapi orang tu tak berapa jelas, tapi boleh nampak. Jadi dia kata, ini orang dia, kita percaya Tuhan tak terima sembahyang kita 40 hari. Contohnya apa? Kita pergi jumpa Tok Bomoh, meramalkan Tok Bomoh yang siam ke, tak kira lah. Tok Bomoh yang nak bagi laris kedai kita, buka kedai, pergi jumpa dia bubuk dalam botol air. Kemudian gantung. Tuan-tuan tengok kadang-kadang orang berniaga kan, dia gantung air di depan kan. Tuan-tuan ambil jarum cucuk. Itu semua khurafat. Dia boleh menyebabkan syirik kepada Allah. Syirik, Tuhan tak terima ibadat. Kalau bomoh patah, boleh tak bomoh patah? Kita tangan patah, bomoh patah tak apa. Dia tak ramal. Ada tak kita patah? Dia ramal. Jangan takut. Dalam atau beberapa hari lagi boleh sihat. Tak, dia pegang. Elok, no problem. Bomoh kayak, no problem. Bomoh kadang-kadang ni tuan-tuan yang gunakan jin, yang tu tak boleh. Siapa pergi jumpa, Tuhan tak terima sembahyang dia 40 hari.
Maka ibadat kita betul semayang, tapi dia buat benda ni, Tuhan tolak ibadat kita. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua, ibadat kita kena betul. Sembahyang kena betul. Nak betul sembahyang, wuduk kena sempurna. Kita wuduk sempurna tak? Tengah duk ambil wuduk bang. Pokok dah. Bang, konsentrate bang. Wuduk kena sempurna. Bila ambil wuduk tu, tuan-tuan tengok setiap air yang kena ni, kita gosok, gugur dosa kita. Sebab tu kalau boleh ambil wuduk, tuan-tuan, baca doa. Saya baca contoh dalam YouTube, pernah ada seorang syekh ni, saya nak sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha. Jadi saya ambil wuduk. Ambil wuduk, apa semua siap, ambil semua basuh. Pergi sembahyang sunat duha. Usalli sunatan duha, raka'atain. Dia tepuk dia. Ya akhi, roh maratan ukhra, pergi sekali lagi, dakhul wudu, pergi ambil wudu. Ana akhul wudu, ana dah خلاص, ana habis dah. La maratan ukhra, sekali lagi. Kenapa pula? Dia pun ambil. Dia tunggu di belakang, dia tengok saya ambil. Dia tak tengok, aku berhenti. Bagi lambat sikit. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok pergi, dia tengok ambil kan. Tengok 20 minit. Kita mungkin okey kot. Saya pun usalli sunnatan duha. Dua rakaat ini dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Mungkin cepat lagi kot. Tak apalah, aku buat ambil wuduk sejam. Dia tengok saya ambil. Dia tak tengok dia tengok ambil 45 minit. Saya pergi usalli, dia tepuk. Ya akhi, maratan ukhra. Sekali lagi. Mungkin aku ambil sunat kot, aku ambil yang wajib dah. Saya pun ambil yang wajib. Ambil yang wajib apa? Masuk buka. Saya letak air, letak di muka. Ketika letak di muka, dia bisik kat telinga. Ya akhi, tad'u ila Allah, doa kepada Allah. Allahumma bayyid wajhi bi nurika yawma tasyadu wujuh awliyatika wa la tusawwid wajhi bi zulmatika yawma tasyadu wujuh a'daika. Ya Allah, bagilah mukaku bercahaya ya Allah, seperti mana awliyamu ya Allah. Jangan gelapkan mukaku seperti mana musuhmu ya Allah. Saya basuh muka kakak, berlinang air mata saya. Menangis. Kami basuh, saya menangis. Air mataku bercampur dengan air wudukku. Rupanya ambil wudu tak sempurna, tak ada doa. Bila dah habis semua, basuh tangan. Dia basuh kat dia bagi tahu kat telinga, Allahumma a'tini kitabi yamin, bagilah suratan amalan tangan kananku ya Allah. Bila basuh ni, air mata mengalir. Basuh tangan kiri, wa a'udzu bika an tu'tiya kitabi shimal, jangan bagi suratan amalan tangan kiriku ya Allah. Basuh tangan kiri, air mata mengalir. Basuh kepala, dia bisik kat telinga, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil wa ja'alni min ibadika salihin. Ya Allah, bagi aku faham agama, faham Quran, bagi aku jadi orang yang saleh ya Allah. Basuh, berlinang air mata. Basuh kaki, dia bisik, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim, tetap tapak kakiku di atas titik sirat ya Allah. Tak apa, kita ambil doa. Macam mana nak dapat khusyuk semayang? Wuduk bagi sempurna. Bila sempurna wuduk, sembahyang sedap kan? Nak cerita tak ni? Habis ambil wuduk, dia kata al-an, sekarang roh pergi. Saya pun pergi. Dalam hati saya, mungkin dia tepuk pula, tapi dia tak tunggu dah. Allah, ya Allah, sedapnya sembahyangku. Angkat takbir, sedap. Allah sedap. Bismillah. Allah sedapnya. Nak cerita tak ni? Saya kalau buat analogi, pernah makan dah buah pelang? Pernah makan? Ambil buah pelang tu, buah pelang telur, potong-potong yang hijaunya, nampak isi warna putih kan? Lepas tu kita potong 6. Ambil satu jorong, satu tu yang potong tadi. Ini ialah buah rojak. Makbi ke bapak bi ke apa? Buah rojak tadi yang warna hitam, kita letakkan serbuk tu, kacang. Kemudian ambil tadi ni, buah pelang tadi yang kita potong tadi, kita cicak ni, analogi cicak. Kemudian tunjuk kepada tuan-tuan,
letak di mulut, kemudian masuk. Meleleh air liur dia nampak. Kenapa meleleh air liur? Saya baru cerita je, benda tak ada. Sebab abang dan kakak pernah merasai buah gelang tersebut, betul tak? Macam tu orang buat ibadat. Nak cerita tak berhenti. Dia sedap bila dia buat. Allah, sedapnya ya Allah. Nak cerita tak berhenti bang. Sebab apa? Wuduk. Sebab tu ibadat kita ni wuduk dia sempurna. Bila sempurna bang, sembahyang sedap. Nak cerita tak berhenti. Allahu Akbar. Sedapnya baca Fatihah kita sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita Pak Imam baca tu kita duduk belakang sedap. Kan? Sedap. Sebab apa? Sebab kita dah rasa. Ya, jadi Pak Imam baca sedap kita. Walaupun kita tu Pak Imam baca surah kita. Pak Imam rokok, Allah, aku tak baca Fatihah lagi. Sebab terlupa tuan-tuan. Ni nama kita apa? Wuduk sempurna. Satu lagi, sembahyang kena bagi betul. Banyak orang perempuan dia tak tahu masbuk. Tak ada masbuk. Kita orang lelaki okey. Saya baru ni bawa pergi Mekah, bawa jamaah perempuan nak pergi tunai umrah. Masa tu tuan-tuan masuk waktu maghrib, kami masuk di bawah Hilton. Tengok-tengok, imam dah rakaat pertama, imam rakaat kedua. Dia kata jamaah perempuan, okey, makcik, kakak, kita masbuk. Makcik di depan saya, ustaz, masbuk tu menantang apa? Dia orang Kedah. Saya menantang ada 2 ekor. Dia tak tahu masbuk. Sebenarnya dia duduk pergi masjid selalu, tapi tak tahu masbuk. Dia kata tak apa, kakak makcik ikut saya. Dia kata tak tahu dah nak buat macam mana. Saya kata ikut saya. Rupanya dia tak ikut tuan-tuan. Dia buat macam mana? Dia masuk, terus dia angkat takbir, dia kejar. Dia tak ikut imam. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Allah semua dah aktif. Tengok-tengok. Pak Imam tahiyat, dia pun tahiyat kau. Pak Imam bagi salam, dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bangun. Saya bangun. Orang pakat bangun. Dia pakat tengok. Oh, pelik. Kan? Habis apa semua dia tanya, makcik tadi, walaupun saya duduk sebelah tu, dia duduk sini, aku semayang, aku tengok juga nampak. Aku pun tak khusyuk tu kan. Lepas dia nampak, ini semayang apa? Dia kejar orang. Dia kata, makcik, kakak, kenapa tadi kejar? Orang utara kata ikan. Apa kejar ni? Dia kata, mana kami tahu. Sepatutnya bila rakaat kedua tadi, imam dah rakaat ketiga bagi salam, makcik kakak kena bangun. Bangun tambah rakaat. Kata mana nak tahu? Dalam hati saya, bombok semua orang ni. Saya bagi tahu ikut aja apa orang buat. Lepas tu, saya kata, makcik, semayang semula. Semayang semula macam mana? Semayang semula. Isteri saya dah suruh jadi imam. Semayang maghrib. Tuan-tuan nak bagi tahu kata tak tahu masbuk. Sebab tu orang perempuan kadang-kadang dia masuk sah pun tak tahu. Masuk, tahu dah duduk kat mana? Orang lelaki kalau sah pertama bagi penuh. Tapi orang perempuan tu kan ada sah pertama. Tahu dah dia nak duduk kat mana? Dia duduk kat kipas. Mana ada kipas dia duduk? Dia tak kira sah. Ni apa yang kita nampak tengok orang. Dia cari kipas. Bukan kipas kah duduk sah pertama bagi penuh. Pahala dia, malaikat akan tengok sah. Satu sah ni pahala semua sama. Bukan dia kira, tuan-tuan, ni khusyuk tak khusyuk. Jamaah ni tuan-tuan, dia kira sah. Kita duduk satu sah, dia akan kira sama 23 kali ganda. Tapi kalau orang tu dia kedai khusyuk, lagi tambahlah pahala dia, tuan-tuan. Sebab ni orang lelaki, dia tak tahu lah bab masbuk. Satu lagi, orang perempuan kadang-kadang dia tak tahu macam mana kita nak masbuk. Saya nak tanya kata lah, orang lelaki tahu, semua tahu. Tapi kalau tanya belum tentu. Orang perempuan, saya semayang sunat. Dia nak tanya ni, boleh jawab. Tak betul tak apa ni kita mengaji. Semayang sunat. Bab dia maghrib, lepas maghrib.
Saya ni anak saya nak sembahyang maghrib, boleh tak ikut orang sunat sembahyang sunat ba'da maghrib? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Orang sembahyang sunat, kita nak ikut. Ni kita sembahyang maghrib nak ikut orang sembahyang sunat, boleh tak boleh? Jangan jawab, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Siapa kata boleh angkat tangan? Siapa kata tak boleh? Kita tanya ni tengok. Sembahyang sunat, kita nak sembahyang maghrib, boleh tak ikut orang sembahyang sunat? Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak? Sembahyang sunat, niat imam sunat, niat makmum wajib. Kita kena ingat. Jadi orang sembahyang sunat, kita boleh sembahyang maghrib ni ikut dia. Dia 2 rakaat. Habis dia bagi salam, kita bangun tambah 1 lagi. Baru orang tak tahu maksudnya. Ni, tahu tak tahu ni? Aku dah cerita ni tahu kan? Ni, bila kita sembahyang macam mana? Saya tunjuk. Simple. Abang mana? Ni untuk orang perempuan. Boleh abang? Lagi 25% saya bayar. Ni macam mana? Dia sembahyang sunat, abang kata. Ni orang perempuan macam mana nak buat? Orang lelaki masuk di hujung tumit dia. Ni, hujung tumit dia. Bukan duduk sini. Duduk kat sini. Masuk dia tahulah ada orang nak ikut dia. Macam mana? Kita takbir dulu. Allahu Akbar. Kita bagi tahu ada orang sembahyang belakang. Kemudian baru kita cuit dia. Jangan cuit dulu. Cuit dulu. Woi. Betul tak? Masuk dulu. Ni. Kalau tak cuit pun tak apa dah. Dah tahu dah. Allahu Akbar. Dah tahu dah. Maksud dia ada orang sembahyang, aku jadi imam. Kan? Jadi bila macam ni, okey. Abang sini. Apa dah? Boleh dah? 25%. Habislah aku malam ni. Dah nak tunjuk orang perempuan ni. Okey, abang masuk. Okey. Saya nak masuk untuk orang perempuan ni. Saya nak masuk macam mana? Jangan duduk sebelah sini. Saya duduk sini. Faham tak? Allahu Akbar. Bagi tahu dulu. Ni, saya sembahyang. Kemudian dia tak nak turun. Baru kita Allahu Akbar. Baru cuit dia. Okey, abang turun. Aku lagi. Tengok dia tu baca. Nampak tak orang perempuan? Baru boleh. Alhamdulillah, okey. 20% tinggal luar. Itu tuan-tuan perkara yang sangat simple, tapi banyak orang perempuan tak tahu. Kita langkah ke belakang. Bila langkah ke belakang, maksud dia satu saf. Faham tak? Tapi kebanyakan orang perempuan dia tak tahu maksud. Dia semayang seorang-seorang. Rugilah, pahala rugi. 27 kali ganda. Kata lagi. Ini orang lelaki. Imam. Kan? Habis semayang. Jadi orang di belakang pakat bangun. Nak tambah rakaat yang dia tinggal. Kita nak ikut ni, salah seorang ni. Macam mana nak buat? Tak, abang, dia nak buat? Okey, ni. Ni semua ni, bangun ni. Tambah rakaat. Kita nak ikut salah seorang ni. Macam mana nak buat? Kita pergi duduk di belakang orang yang nampak alim sikit. Tengok dia ni. Yang lain ni semua mangkuk ayun. Yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai. Kita duduk di belakang dia. Ni duduk di belakang ni. Ini semua ada orang ni. Kita duduk di belakang dia. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Yang tu sunat kena cuit. Sebab tak tahu mana satu. Jadi kita pun cuit. Maksud dia apa? Aku jadi imam. Jangan pula. Aku kan? Sebab tu kena takbir dulu. Allahu Akbar. Masuk dalam sembahyang. Lepas tu baru cuit. Bila dah cuit tuan-tuan, kita boleh tak rokok lagi? Tak boleh kan? Kita langkah ke belakang. Bila langkah ke belakang, orang berikut datang duduk sebelah kiri. Kemudian datang pula sebelah kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Habis satu saf. Bila dah habis satu saf, saf yang kedua, kata dalam kitab Muniatul Musalli, dimula di sebelah kanan.
Bukan kanan sana, kanan imam. Banyak orang guna kanan hujung, bukan kanan imam. Nisab pertama, ni imam, kita mula di kanan imam, tapi di tengah. Faham tadi? Nampak macam tak faham kan pun? Ni, di kanan imam, di sebelah ni. Bukan di sana, banyak orang di sana. Kanan imam, bila di kanan imam, datang pula sebelah kiri. Kanan, kiri, kanan, satu sah pula, dua sah. Faham tak? Sebab tu ibadat kena bagi betul. Kalau tak betul, tak sempurna, Tuhan tolak, mardud. Sebab tu tuan-tuan kakak-kakak yang dikasihi, sembahyang bila sempurna, angkat takbir, Allahu Akbar. Sunat tengok tempat sujud. Sujud. Tengok. Jangan tengok Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Makruh. Dan tak boleh pejam mata. Makruh. Jangan pejam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pejam mata, kunci hilang boleh jumpa. Betul tak? Sembahyang ni tuan-tuan, apa yang kita buat yang dulu-dulu lupa boleh ingat. Allahu Akbar. Kunci letak kat mana? Boleh pegang? Ada. Ada member saya lupa kunci kereta. Boleh tekan. Oh. Batal sembahyang tak? Tak batal, masuk. Di Arab, saya baru ni tahun lepas pergi umrah dalam bulan Ramadan. Ni, Arab tuan-tuan, kalau dia letak sejadah, tuan-tuan jangan duduk. Itu semua syekh-syekh, bukan syekh pun, orang kaya. Dia letak sejadah masa tu Ramadan, tuan-tuan jangan naik atas tikas sejadah dia, nanti boleh tangkap. Semayang pun nak tangkap. Saya tengok ada tikas sejadah, saya pun duduk sebelah waktu syekh tu datang. Ni, tajam depan ni, dia punya tu lah, korban dia. Dia tengok ni, baju ni. Dia bawa anak 2 orang. Dia semayang tu kan, Allah, Arab, Allah, Arab tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak dia lari. Saya duduk sebelah dengan aku. Masya Allah. Tak ditengok nampak syekh. Lepas tu telefon bunyi. Kan? Lau kana baitana lil habib. Lagu Arab. Dia keluar. Ana salah. Batal tak? Tak batal. Ana salah dalam bahasa Arab. Tak batal. Jangan berlaku ya. Aku semayang oi. Batal. Cakap Arab tak batal. Tapi makruh sebab hilang khusyuk. Hilang khusyuk boleh. Ana salah. Ana Arab. Salah dalam Arab tak batal. Kalimah Quran. Jangan cakap Melayu. Boleh. Tapi makruh. Dan kita tengok tempat sujud. Tapi kalau depan Kaabah, tengok Kaabah 20 pahala. Allah Akbar, tengok Kaabah. Bismillah. Jangan tengok Kaabah tu, nanti Turki lalu yang cakap. Itu hilang khusyuk. Saya pernah tengok semayang ni. Depan Kaabah, Allah. Tiba-tiba ada perempuan Syria. Dia duduk sebelah, dia ambil wudu. Dia selak letih saya. Tengok juga lah, tak tengok rugi. Tu kira ustaz lah. Allahu Akbar. Oh, punya gebu. Masya Allah. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, sunat tengok tempat sujud. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok tempat. Walaupun tuan-tuan tempat lapang, tengok tempat sujud. Sebab tu kita ni buat tikas dadah. Kemudian kita buat apa? Orang Melayu ni Kaabah. Jadi kita konsentrate lah. Ada orang dia tak konsentrate, tak tahulah dia mazhab apa dia. Tengok bahaya apa. Sebab pernah berlaku ada satu masjid dekat kampung saya. Dia sembahyang ni tengok pun. Kami masa tu habis Jumaat pakai doa lah. Dia sembahyang sunat ba'diyah Jumaat. Dia sembahyang Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk tahiyat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna. Kami pun semua habis doa. Bila habis doa, ingat dia tak semayang sebab dia duduk tengok. Pakat lalu di depan dia, dia pun angkat tangan. Dia tak bagi lalu. Kami tengok dia angkat tangan, semua pakat salam. Kalau nak habis 400 orang, sebab tu kita ni buat ibadat, kena ada ilmu. Bila ada ilmu, kita faham, kita buat dengan
Wuduk kah bagi sempurna sekali lagi. Wuduk. Kadang-kadang orang dia, saya tak tahu lah, kadang-kadang problem tuan-tuan sembahyang dia masalah. Kadang-kadang sembahyang tuan-tuan tengok baru ni dalam YouTube sembahyang Allah ni dia sudut kaki dah, kaki macam tu. Ni sembahyang apa ni tuan-tuan? Dah lah ganggu orang. Pernah berlaku tuan-tuan, saya sembahyang dekat Kodiang kat Jitra. Dia ni bagus ni sembahyang ni. Jumpa saya cakap, "Assalamualaikum Ustaz, lama tak jumpa." Dia lama tak datang. Cakap elok. Tapi bila sembahyang di sebelah saya, Allah bah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam tu. Cakap dengan saya, "Ustaz, lama tak jumpa." Tapi bila sembahyang, ada orang sembahyang Allah bah. Macam-macam ada. Ada yang Allah macam-macam tak. Bang, kita nak sembah Allah, sembahyang biar betul. Orang perempuan tak ada masalah, Allah Akbar, sebab tangan dia dalam terkuk. Dia orang lelaki ni. Tak percaya tuan-tuan, cuba tengok sembahyang Zuhur lagi. Macam-macam ada. Allah. Ada yang Allah. Kontromen bang. Bang, simple aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan tu nak qasad ta'awud ta'yin tu saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat ikut imam. Jangan bang. Niat diterlintas. Allahu Akbar. Dia ada tu. Kalau ikut imam Hanafi tuan-tuan, keluar daripada rumah, dia kira dia ada tu sembahyang maghrib. Takkan kita nak datang sembahyang waktu maghrib, kita nak niat isyak. Allahu Akbar. Dia lah. Jangan tu Allah Akbar. Jangan. Orang perempuan tak ada. Orang lelaki macam-macam. Jadi Allahu Akbar. Ni kita bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan pula bismillah. Saya tengok dia tak tahu lah tuan-tuan. Sampai wala kita dah wala qalin dengan kita wala pokok. Bang cakap dengan Allah kan, wala qalin amin. Dah tu tak apa. Masa tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Kita duduk sebelah ganggu. Lepas tu nyamuk gigit. Yang belah ni ganti belah ni kan. Sebab apa yang ni dah terangkat siapa. Bang, nak ibadat buat sempurna dengan ilmu kita. Kita nak sembah Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Faham betul. Kita sembahyang, lepas sembahyang tuan-tuan, ya Allah, aku dah sembahyang ya Allah. Kau terima sembahyangku, ampun dosa. Bang, doa paling hebat bukan doa minta harta. Ya Allah, aku nak kaya ya Allah. Kita kaya, mati, tinggal semua. Doa paling hebat bukan minta anak. Kita mati tuan-tuan, anak kita akan mati. Doa paling hebat bukan doa minta isteri cantik. Dia tak akan kekal. Tapi doa paling hebat bila kita doa, Tuhan ampun dosa. Ya Allah, ampun dosaku. Itulah doa paling hebat. Kaya pun tak penting, isteri cantik tak penting, anak pun tak penting. Doa ampun dosa, jamin syurga. Lepas tu lepas sembahyang, ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Yang tu minta dulu. Kalau boleh harap, Allahumma ighfirli junubi. Tidak, ya Allah, ampun dosaku. Allahumma ighfirli junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni, sembahyang bagi betul. Yang ketiga apa? Akhlak kena betul dalam ibadat kita. Sebab tu kena ada akhlak. Nak sembahyang, jangan duduk merapu kadang-kadang. Pakai seluar dekat lututnya. Pernah dulu saya buat, saya mulai dekat belajar. Pukul 3 pagi, pakak bangun. Woi, bangun! Semua bangun. Saya mulai gelap. Ustaz jadi imam, ustaz. Yang seorang jadi imam. Jadi bila dah jadi imam sembahyang apa semua, saya tuan-tuan cek. Saya disiplin cek. Pakai torchlight dulu. Dulu tengok-tengok budak-budak duduk di belakang, semua seluar pendek. Saya kata sembahyang apa? Seluar pendek. Rupanya dia berlakon ni tuan-tuan. Sebab suruh sembahyang, mereka semata-mata sembahyang, tapi bukan sembahyang.
Sebab tu kita akhlak kena ada. Macam mana? Ni kakak yang pakai ni semua boleh sembahyang tak? Ni kita orang Melayu nak sembahyang, nak pakai telekung lah, ni boleh sembahyang tak? Betul tak? Kalau kata tu pakai tu apa? Yang sarung tangan tu kan, ni semua dah boleh. Sebab tu isteri saya kata tak payah pakai telekung. Ni memang sembahyang. Orang lelaki boleh. Ada ustaz saya nak kita tukar kain, saya nak tanya, seluar kita ni najis kan? Seluar kita ni kalau ada najis, baru najis. Ni boleh sembahyang ni. Ustaz najis, mana najis? Sebab tu kami di Arab tuan-tuan, di mana saja sembahyang, duduk kat sini, sembahyang tu. Saya pergi Korea baru ni, bawa beberapa orang. Ustaz, nak sembahyang kat mana? Sini. Hai. Sini ustaz, bukan anjing lalu. Anjing lalu, tai ada tak? Tak ada. Tapak elok, tak ada. Serang tak elok. Okey ustaz. Tak faham bang. Benda yang tak ada najis, boleh sembahyang ni. Najis tak? Siapa kata najis? Mana ada najis? Kan kita boleh sembahyang. Ustaz, wuduk macam mana? Saya bawa spray. Saya bawa spray. Nak wuduk. Pakai spray. Spray ambil yang wajibnya. Terang. Pakai spray, macam spray kan? Spray ni. Cuak. Spray, jangan angkat sebab air tak banyak. Kalau angkat, air mustakmal. Kita pegang sampai habis. Okey. Sekali sudah. Kemudian saya kata, okey, sekarang tangan, spray. Mana spray? Ambil yang wajib sudah, spray. Ambil kaki. Sembahyang di Korea. Ada makcik tu kakak di jumpa saya. Ustaz, pinjam spray, saya nak tayamum. Tak faham lah. Spray bukan tayamum, spray wuduk lah tu. Tayamum dengan debu. Kalau tayamum tuan-tuan, kalau ada air, sembahyang kena sembahyang pula. Tayamum ni. Tayamum boleh ni. Ni debu. Hoi. Tayamum. Tayamum, ambil sini pula. Tayamum. Anggota tayamum. Boleh sebelah. Simple lah. Macam silat dia. Betul tak? Sebab kita tak nampak. Kita pusing, dia kena semua. Itu kaedah tayamum. Tapi banyak orang tak tahu. Anggota tayamum muka dengan tangan tak? Letak. Sudah. Sudah letak. Nampak ni? Tak jadi. Ini debu. Tarik. Kemudian pusing. Habis. Ini tak kena. Nampak? Tak kena. Boleh sembahyang. Tapi kalau ada air, kena khotok. Kalau ada spray, spray. Boleh sembahyang. Akhirnya tuan-tuan, kami sembahyang di tepi jalan. Orang Korea semua tengok. Semua pakai keliling. Kan dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok penuh. Lepas tu dia tanya, What are you doing? We pray. Doa buat. Dia pun tak boleh tengok entah orang sembahyang tu. Lepas tu ada seorang Korea tu kata, this is the first time I saw that you pray. Lepas in the kawasan yang lapang dia kata. Lepas ni pertama kali tengok. Selalunya orang Islam sembahyang di masjid-masjid tempat sembahyang. Tapi kamu sembahyang sini. Itu satu dakwah. Kemudian bercakap hampir 1 jam. Dia tanya tentang Islam. Sebab tu kita kena faham akhlak kita tuan-tuan, cara sembahyang macam mana, cara ibadat kita, akhlak kita kena elok. Elok macam mana? Sembahyang dengan Allah bagi elok. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud kan. Bila habis tuan-tuan, akhlak kita dengan Allah apa? Doa. Kalau tak boleh doa panjang, doa simple. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang tu berjadi tak? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada doa apa? Problem lah. Akhlak kita tuan-tuan lagi apa dia? Dengan mak ayah kita. Ni, sembahyang tak tinggal, mak ayah gaduh. Problem. Sembahyang tak tinggal tuan-tuan, dengan mak ayah tak cakap. Problem. Sembahyang tak tinggal, Allahu Akbar. Akhlak dengan mak tuan-tuan, pun nak doa apa tidak, mak dah tinggal. Dengan mak ayah akhlak kena jaga. Sebab tu saya tahu tuan-tuan, dalam YouTube ada. Saya pernah baca khutbah 3 tahun lepas. 1 Ramadan jatuh hari Jumaat. Hari Jumaat.
Khutbah saya, alhamdulillah, lepas iqamah. Tuan-tuan, hari ini 1 Syawal. 1 Syawal bersamaan dengan hari Jumaat kita sambut pada hari ini. Dan hari Jumaat ini hari yang cukup sebab disebut sebagai Sayyidul Ayyam, pemulu segala hari. Tetapi hari ini, hari Jumaat, hari raya pula. Dan hari raya ini Tuhan ampun dosa kepada hamba-Nya kosong-kosong. Kalau khutbah. Oleh itu Allah ampun dosa hamba, tetapi Allah tak akan ampun dosa orang yang berdosa dengan hamba. Kalau tuan-tuan ada dosa dengan mak ayah, hari ini paling elok untuk minta maaf. Siapa ada dosa dengan adik-adik, minta maaf. Siapa ada dosa dengan kawan-kawan, minta maaf. Allah ampun hamba-Nya. Kita ampun hamba sesama hamba. Khutbah saya 20 minit, lepas 20 minit 10 minit khutbah terakhir, khutbah kedua. Menangis habis. Kita duduk atas tu nampak, sebab duduk atas macam ni saya tengok nampak tu. Ada yang mata macam tu dah. Gagah juga dia nak tengok. Ada yang dah lena dah, nampak. Ada muka macam jebol. Ada. Kita baca khutbah kita nampak. Orang lelaki tuan-tuan di khutbah ni, mereka jarang menangis. Orang perempuan dengar khutbah menangis kan. Ni dia orang jangan nangis, tapi kalau menangis dia orang kontrol. Kalau nak menangis tu tengok atas. Air mata jangan jatuh. Imuih masuk dalam mulut dah. Tapi air mata kontrol. Kita tahu bila tunduk, air mata jatuh, menangis. Habis menangis tuan-tuan, saya sembahyang Jumaat, habis sembahyang Jumaat. Hari itu hari raya, pakak datang salam ke saya. Bila salam, saya tengok di belakang ada seorang anak muda, umur 35. Dia dengan muka yang masam ni, dia datang. Dengan tangan genggam ni. Saya ingat mesti dia nak tumbuk saya. Saya pun bersedia untuk ditumbuk. Jadi dia datang, duduk depan saya. Dia pegang tangan saya. Dia cium tangan saya, dia peluk. Bila dia peluk kau, makcik, dia bisik kat telinga. Bukan saja bisik, dia menangis hati baru dia. Ustaz, khutbah Ustaz menentuh hati saya. Ustaz, dengan hamba, dengan Allah ampun, dengan hamba Tuhan ampun. Ustaz, saya tak cakap dengan mak dan ayah saya selama 15 tahun. 15 tahun. Saya kata, kenapa bang? Saya bergaduh dengan mak ayah masalah faraid harta. Dia menangis kata baru. Saya kata, abang, harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti. Bang, balik dah. Hari ni hari raya 1 Syawal. Balik dah. Maafkan mak ayah kita dan minta maaf dengan mereka. Dia menangis. Dia angkat kepala. Ingin penuh hati baru. Bang, petang tu dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya balik petang tu Ustaz, rumah mak ayah saya 9 km ya. Sampai depan rumah mak dan ayah ni, mak saya tengok saya, rupanya tak balik 15 tahun. Mak saya ni keluar daripada rumah, buka pintu, lari meluru kat saya. Sampai depan kereta saya, mak saya buka pintu kereta saya belum sempat keluar. Dia tarik tangan saya, dia peluk saya. Ketika dia peluk, dia menangis hati baru saya. Kalaulah mak ada dosa dengan kamu selama 15 tahun, maafkan mak. Saya kata apa? Mak tak ada dosa dengan saya. Saya ada dosa dengan mak maafkan saya. Menangis kami dua balik. Rupanya saya tak tahu, dia kata. Sebenarnya 15 tahun saya tak balik. Ayah saya dah lumpuh. Ayah saya tengok saya balik, dia keluar pegang hutan, gagah jalan. Dia jalan, heret-heret, sampai depan pintu tak mampu jalan. Saya tengok ayah saya dah lumpuh, saya peluru ke ayah saya. Saya pegang hutan, saya buang, saya peluk dia. Bila peluk keluar daripada mulut ayah saya, wahai anakku, kenapa tak balik? Kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan ayah. Dia kata apa? Ustaz, saya kata ayah tak ada dosa. Saya ada dosa dengan ayah. Maafkan saya ayah. Tiba-tiba mak saya datang peluk kami 3 orang. Peluk ni keluar daripada kedua orang tua saya, mak dan ayah. Wahai anakku, sebenarnya 15 tahun dulu kami dah ampun dosa kamu. Dia kata, Ustaz, hari paling bahagia bukan hari pertama saya kahwin. Hari paling bahagia bukan hari pertama dapat gaji. Hari paling bahagia bukan hari pertama saya dapat anak. Tapi hari paling bahagia Ustaz, bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu setelah 15 tahun.
Sembahyang hebat. Kalau mak ayah tak hormat, tertolak sembahyang kita. Mak ayah kita tak hormat, kita puasa bukan main. Tetapi tuan-tuan, dengan mak ayah tak hormat, mak ayah kita lawan, kita derhaka, selagi mana dia taat perintah Allah, sembahyang kita macam mana bang? Sebab tu kalaulah tuan-tuan ada mak ayah masih hidup, bang balik bang, ziarah mak ayah. Sebab mak ayah sumber rezeki kita, murah rezeki bang. Saya serta dalam YouTube, ayah mak ni tuan-tuan rezeki kita. Tapi kita abang-abang tak faham. Abang ingat, kalau abang bagi 2,000, abang bagi 100 kat mak, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Saya nak tanya sini, siapa dia ada anak dia dah besar, jumpa makcik, angkat tangan. Angkatlah tengok. Anak bagi dah tiap-tiap bulan. Bagi no, kau kena ingat, sikit tanda ingat, banyak tanda ada. Kalau dia bagi banyak, dia ada duit. Kalau sikit, tanda dia ingat. Sebab tu abang, kalau ada sikit, bagi sikit. Murah rezeki kita. Sebab apa? Saya nak tanya tuan-tuan, kita mengait, kita guna umpan apa? Ikan bilis. Kita dapat apa? Kita dapat ikan kembung, betul tak? Ada tak ikan bilis makan ikan bilis? Ikan bilis dapat ikan kembung. Infak yunfik, kamu bagi, kamu dapat. Kita guna ikan kembung, kita dapat apa? Ikan tenggiri, betul tak? Ikan tenggiri. Guna ikan tenggiri dapat apa? Dapat jos. Guna jos dapat apa? Dapat najib. Sebab dia makan hamsa ya. Tuan-tuan kena ingat. Sebab tu kita ni tuan-tuan bagi kat mak sikit. Ni mak doa, saya cerita. Saya selalu cerita. Saya ni cikgu, gaji tak banyak, 2,000 lebih. Kadang-kadang 16 bulan duit tak ada. Duit tak ada. Bila duit tak ada, saya pergi kat mak. Bukan hutang. Apa yang ada di dompet saya, itu hak mak saya. Saya pergi kat mak, mak saya siap. Dia cakap siap. Saya pun ambil duit. Mak nak. Dia tengok muka saya. Dek-dek ada duit. Tak. Dek-dek tu budak-budak. Dia akan panjang di belakang. Sebab Mat Arif ni sukun. Dek-dek ada duit. Tak. Mulut dia. Ada mak. Dalam hati. Tak ada apa. Memang tak ada sungguh. Bagi kat mak 2 balik. Ambil mak. Mak pergi beli barang belanja. Dek-dek ada duit ni. Ada mak. Banyak mak. Dalam hati 10 hari lagi. Oh 56. Nampak lagi. Nak cari mana ni. Tapi ingat. Bagi kat mak. Bila bagi, mak angkat tangan. Ya Allah, murah rezeki anakku ni ya Allah. Dia bukan dia duit. Aku tak. Murah rezeki dia. Saya pun amin. Pegang tangan cium pipi dia. Cot. Mak segala-galanya. Sebab saya tuan-tuan, kalau saya periksa, mak saya telefon. Assalamualaikum mak. Ni esok pagi nak periksa. Mak tolong doa. Tuan, ya Allah bagilah dia boleh jawab ya Allah. Esok pergi dewan peperiksaan, dia letak ketat. Semua boleh jawab. Haram tak betul pun. Sebab doa boleh jawab. Dia tidak bagi boleh jawab dan betul dia. Dia doa boleh jawab. Jawab tu bohong. Ni bila bagi kat mak, ya Allah, bagilah murah rezeki anakku ya Allah. Ni dia doa, saya amin cium tangan peluk dia. Ya Allah, aku tak ada duit dah. 4 jam orang telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz boleh datang dah tulis intan. Ada apa? Forum. Saya pun pergi lah. Rupanya tuan-tuan, saya forum ganti Datuk Hassan Din. Harun Din tak boleh datang betul. Saya pun pergi lah. Saya ganti Harun Din. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Badri. Sebelah lagi Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa tak? Mampu ya bu. Menggigil ni. Bayang tuan-tuan, panel pertama. Saya panel pertama, Dr. Zulkifli, kemudian Hassan Din. Tuan-tuan bayanglah Dr. Zulkifli cakap, mana ada lawak, dia tak pernah nak panggil sini. Tak pernah panggil. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Kita kena jadi orang yang bertakwa. Lena habis. Kan? Saya dalam hati ni macam mana nak ceramah ni. Lawak tak ada.
Ni, Abu Hassan ni pun sama lah. Jadi saya bercakap fakta semua. Tuan-tuan, fakta yang pertama. Fakta yang kedua. Fakta yang ketiga. Dr. Zulkifli dengar tu. Lalu Abu Hassan pun. Saya bagi fakta lah. Ada lawak takut juga ni. Gerun. Ni saya ceramah ni dekat sejam tak. Ni fakta macam-macam. Tuan-tuan, hangguk pun tidak. Teruk dia hamba. Lebih teruk pada Dr. Zulkifli ni. Hangguklah sikit ni. Banyak ceramah. Lepas tu round kedua, saya buat lawak. Saya buat lawak. Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Ni saya ceramah ni. Aku buat gelak, buat lawak. Apa gelak pula? Tidur pula tu. Boleh gelak lah sikit. Geram kita dah lah. Peluk panas nak mampus. Abang-abang tu. Tu apa lah? Sekejap. Peluk tu. Sampai buat apa ni? Kita sedar. Mampu yang orang utara ni mampu saja. Tapi tak mampu. Ya, jangan kata kasar. Orang utara ni memang dia cakap mampu je. Kalau bangun pagi letih, dia kata apa? Letih nak mampu. Tapi tak mampu pun. Lepas tu lapar nak mampu. Lapar nak mampu. Lepas tu makan-makan kenyang nak mampu. Kenyang pun nak mampu. Kenyang nak mampu. Lepas tu dah kenyang mengantuk. Mengantuk nak mampu. Lepas tu dia lena mampu. Tapi tak mampu pun. Orang utara ni kasar. Minta maaf. Macam orang Melaka lah kan. Macam tu lah. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih dengan rahmati Allah. Akhirnya saya pun habis forum dengan Dr. Zulkifli atau bahasa. Dia orang bagi satu sampul. Saya pun ambil sampul tu. Balik lah. Masa tu saya cikgu. Pagi tu sekolah. Terus pergi sekolah. Pergi sekolah perhimpunan pagi. Lepas perhimpunan, saya pun pergilah kantin. Nak makan pagi lah. Sarapan pagi. Mama. Mi goreng satu. Mama. Tumis baru dipikir. Mi goreng apa? Duit mana ada? Saya pun mama cancel. Kenapa ustaz? Saya puasa hari ni. Puasa apa tak ada duit? Baru terfikir, ya Allah, sampul. Pukul 2.30 habis sekolah, terus balik, cari sampul, kami buka. Tengok kak. Mak ayah rezeki. Bagi dekat mak 200. Dia orang bagi dalam sampul, tahu apa? 4,000. Hari ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah. Datang jauh. Apa panggil saya berluci. Sebab apa tuan-tuan tengok, bagi kamak 200, Allah bayar 4 jam je, 4,000. Sikit tanda, ingat, banyak tanda, ada. Sebab tu mak ayat kita, wa wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain. Buat baiklah kepada kedua bapa kamu, terutama ibu kamu yang mengandung kamu susah bertambah tabah. Wa fisaluhu fi 'amain, menyusu 2 tahun. Ni mak kita ni, kata mak kita mengandung bertambah-tambah. Dah dalam mengandung 2 kilo, tambah lagi. Relax ya. Saya pernah isi duduk belakang mengandung, bawa naik kapcai. Bubuk. Jangan tumbuk. Dia kata bukan tumbuk, anak tumbuk. Anak tumbuk, bubuk. Sekarang anak saya yang nombor 6 tu memang tumbuk sungguh. Kalau dengan ayah, dia kata nak tumbuk. Sebab apa? Bubuk. Dia kata jangan tumbuk. Rupanya tuan-tuan, susahnya tidur ni, perut bukan bulat, bersegi-segi. Saya dah tanya abang kata, ni abang kandung dah lama dah. Tak ada anak tuan-tuan. Tapi ingat, isteri kita mengandung, Allah hebatnya. Perempuan mengandung hebat, tiba-tiba kita engkar, kita lawan dah, sentuh hati dia, betul tak? Betul tak? Ni masak-masak, mak masak tak sedap. Mak saya masak sedap tak sedap saya makan. Tak pernah kata mak garam tak cukup tak. Aku makan je. Mak tengah sedap tak? Sedap mak pun. Dalam hati, garam tak cukup. Tapi tak pernah kata. Mak ni bila kita balik, sanggup ni masak. Saya suka laksa dengan kambing. Kambing kalau ada, sanggup berhenti lagi. Ceramah pun boleh habis awal. Lagi dah kambing tak? Ada. Lagi awal. Laksa saya cukup minat. Saya kalau balik, mak saya buat laksa.
Mesti buat laksa. Ferry, rumah sebelah kan. Laksa siap, kan? Kita kenyang ni, pergi juga ambil bubur sendiri, makan, muak tengok. Sedap tak? Sedap, marut. Tambah. Kita kenyang lagi. Tak apa. Makan juga. Cukup seronok hati mak. Bang, rahilah mak kita sementara masih hidup. Jangan kita semayang hebat, bergaduh dengan mak, bergaduh adik-beradik, bang. Jangan, bang. Keluarga kita, adik-beradik kita silaturahim, putus silaturahim, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Allah akan putus juga. Sebab tu, ni akhlak kita dengan suami. Siapa sini ibu tunggal? Angkat tangan. Datuk, weh banyak, weh free. Ibu tunggal banyak. Wahai ibu-ibu, wahai suami isteri yang ada suami, hargailah suami sementara masih hidup. Hargailah. Ingat, suami kita bukan maksud dia handsome. Suami kita bukan maksud dia hebat. Suami yang kekal sama kita ni, walau dia mati, kita kahwin lain, kita akan bangun dengan suami mana paling soleh. Ingat sekali. Kau ibu tunggal, kalau nak kahwin, kahwinlah. Kahwin yang soleh. Siapa yang soleh? Ustaz kan? Ni cari yang soleh. Ada orang jumpa saya, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, saya dapat suami soleh. Kita soleh macam mana? Soleh binti iman. Soleh binti iman tak boleh. Macam mana kau nak jadi suami isteri yang baik kepada suami? Simple aja. Kau kalau suami marah, guna nada rendah. Dan nada rendah, suami balik-balik, nanti masak lagi. Kita nada rendah, belum lagi bang. Suami pun, tak apalah, tak masak terus senang. Ini kita balik, masak lagi. Masak apa? Tak tahu kalau aku pun balik kerja sama bang. Kawan tu problem bang. Kau guna nada paling rendah kau. Kalau cakap dia tersentuh hati akhlak dengan suami problem. Sembahyang kita mardut mas. Akhlak kita dengan suami. Ni suami kan, ni siap lagi masak. Mana jawab? Makan. Kalau boleh kau bila makan dengan suami tunggu. Jangan tinggal. Kita masak dulu. Makan. Ini dah. Siap dah bang. Makan. Kawan tu pergi buka duduk. Tengok-tengok kari kepala ikan. Ikan tu duk cakap, oi, ikan lain dah dia kata. Nampak tu kepala ikan duk cakap, tahu pinjam. Oh, tension betul. Wahai isteri, ini guna nada rendah. Bang, belum lagi bang. Bila dah masak makan duduk sekali. Bang, tunggu bang. Suami juga hargai dia lah. Bila makan, isteri tengok, bang sila bang. Makan bang, tambah. Kawan makan sepinggan, tambah 2 pinggan. Ini tidak, kawan tu masuk dalam keadaan kita siap masak. Bang! Dah siap! Kawan tengah berak, naik beliau. Bang, wahai kakak, ingat akhlak dengan suami. Kau jamin syurga. Kau taat suami rela, jamin syurga. Siapa sini suami masih ada angkat tangan? Oh, tak mengaku lah mau. Bagus juga. Suami kita, bila dia meninggal kita cuba renung balik. Apa kebaikan kita? Jangan tengok yang negatif lah. Kalau negatif sebab suami kita subjektif. Betul tak? Suami handsome, orang lain tengok suami kita tak handsome. Oh, suami saya handsome. Orang tengok, handsome apa? 46, punggung 48. Tengok bukan sado. Macam dengan tu, lagu air tu. Tapi saya nak dengar, kau bahagia tak dengan dia? Kau bahagia bukan suami cantik, handsome. Bahagia bukan suami duit banyak. Bahagia bukan suami bagi rumah besar. Bahagia bukan suami bagi duit banyak. Bahagia bila kakak dia tahu apa yang Tuhan bagi. Itulah bahagia. Betul tak? Suami tak cantik pun tak handsome, tapi ya Allah, suami tu bagus ya Allah. Kakak, suami kalau reda kakak jamin syurga. Abang belah. Hei, dia belah. Bang, abang nak masuk syurga. Bang, kita stop bang. Nak masuk syurga, malaikat tanya, nak masuk ke? Bagaimana mak ayah kamu? Kita buat tak tahu mak ayah kita neraka. Kita nak masuk syurga. Bagaimana isteri kamu? Isteri aku lantak dia nak pakai tudung tak pakai lantak. Kita neraka Allah.
Kita nak masuk juga. Bagaimana anak kamu? Aku tak kisah, aku kira aku ya. Aku start hari 1 ke 9 KPI. Anak aku lantak. Kita neraka Allah. Tapi bagaimana dengan suami kamu? Tanya-tanya, aku redha ya Allah, isteri aku sangat baik ya Allah. Tak, jamin syurga Allah. Tapi abang, isteri kita ni dia subjektif. Isteri kita kata cantik, orang kata tak cantik. Kadang-kadang kita kata bini kita tak cantik, orang kata cantik, betul tak? Sebab dia subjektif. Kita tak boleh nak ramal. Sebab tu, wahai seorang suami yang baik, ingat, gunakan telinga dengarlah apa isteri cakap. Orang lelaki susah dengar, betul tak? Kakak cakap dia dengar tak? Dia tengok boleh, abang ni beli gula, garam, mantul, ikan gila. Aku tahu lah. Balik apa tak beli? Dia tak dengar. Wahai suami yang baik, dengar. Dengar macam mana? Isteri cakap, dengar. Saya psikologi. Bila isteri cakap, dengar. Ya, abang faham. Boleh abang bantu. Itu psikologi. Sebab saya kaunselor. Saya sebut dalam YouTube, kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Orang datang kan, siapa sini kaunselor? Ada kan? Kaunselor, ustaz dia, saya gaduh dengan suami saya macam mana? Saya dengar aja. Ya. Saya nak buat macam mana ustaz? Ya. Ustaz saya, dia tumbuk saya. Lah kali satu jam, ustaz, saya kena baik dengan suami saya. Ya. Lah kali dia settle sendiri. Macam tu, suami baik, dengar. Isteri, seorang perempuan dalam psikologi kata dia akan bercakap satu hari 26,000 perkataan. Ni, saya ceramah ni dia malu. Kau kontrol dah ni, nak cakap dia mana. Orang lelaki ke 7,000 lah. 7,000 lah. Ni, saya cakap ni. Balik nanti tak cakap lah. Memang tak cakap. Isteri saya duduk sebelah, dia tanya, abang? Ya, boleh abang bantu. Kalau abang cakap. Sebab apa? 7,000 lah. Tak percaya nanti, abang balik tanya. Hari ni ceramah abang, isteri kita dia boleh cerita daripada bangun tidur sampai dekat nak balik. Kita, ya. Abang faham. Boleh abang bantu. Kalau balik nanti kita tanya suami. Abang, hari ni ustaz dah hari ceramah abang. Tahu dia kata apa? Tak tahu. Sebab apa tuan-tuan? Dengan hari tadi dia dah cakap 6,998. Tinggal 2 patah kan? Kau. Sebab tu suami yang baik dengar. Nak dengar seorang lelaki cukup susah. Terutama ceramah ni. Saya ceramah ni, dia bukan dengar. Ada yang tak dengar semua. Orang perempuan dengar, tapi tak pakai. Orang lelaki kalau dia dengar betul, dia akan masuk dalam Hebat tu orang lelaki, dia dengar ni, oh betul, dia akan masuk ke dalam. Tapi orang perempuan dia dengar kadang-kadang keluar. Dia dengar, semua dengar. Sebab tu semua untuk orang perempuan penting. Orang lelaki penting kan? Keluar rumah, apa yang tuan-tuan buat? Duduk dalam kereta. Oi, cepat! Isteri semua penting. Gas tak tutup lagi. Lampu tak tutup lagi. Pintu pagar dia tutup. Semua dia. Orang perempuan semua penting. Sebab semua dia dengar. Orang lelaki penting tak? Tak penting. Mampus pin. Duduk dalam kereta. Pon. Oi, cepat lah. Lah kali jalan-jalan, telefon terlupa. Baru rasa penting. Sebab apa? Ni, kita tak mendengar. Bila dia dengar, bang, guna mulut kita. Orang perempuan, tuan-tuan, mulut dia bisa. Tapi orang lelaki, kalau dia guna mulut dia, hebat. Macam mana? Satu ketika pujilah isteri kita. Puji ya. Bila makan tu, yang sedap makanan hari ni. Tak, suami puji tak? Duduk. Dulu, makan kita masak 3 jam je dah. Kau nak puji pun tidak. Makan-makan. Dari garam tumpah. Tutup lagi dah. Ni ikan ni beli kat mana? Ni ikan ke yang pergi makan kucing? Abang cuba try, makan-makan. Ya, sedap asam pedas hari ni. Seronok tak? Kalau kena puji tu, pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas, 5 hari asam pedas. Suami ciret tu. Kita tak
kena mulut kita. Sebab tu akhlak kita dengan isteri problem. Bang, semayang pun, tapi kalau akhlak isteri kita, kita duk pukul dia, duk hina dia, macam mana kita akhlak dengan Allah? Sebab tu disebut akhlak. Ibadat ni tuan-tuan, akhlak dengan orang manusia, dengan hamba, dengan adik-beradik. Kan? Kalau kita dengan isteri pun problem, Allah. Saya ceritalah, saya ada ayah. Ayah saya sekarang 78. Ayah saya ni umur 78 masih hidup. Ayah saya ni tuan-tuan, dia takkan marah kecuali satu perkara yang kita buat tak semayang. Cukup marah. Saya ni masa sekolah sekolah rendah ni, saya cakap pandai tu tak? Daripada dulu ni. Kalau saya cakap tu budak-budak sama geng dengan saya terpengaruh. Oh, saya cakap tak tahulah mulut saya ni. Saya pun bagi tu lepas sekolah, oi, jom kita pergi tali air. Kita mandi dekat tali air. Semua pakai ikut. Ni, tali air orang utara kata ban. Jadi kami terjun nak pum. Dalam tuan, di bawah dia selut. Main kejar-kejar. Bila kejar saya syuk, hilang. Dalam air tu boleh hilang. Punya dahsyatnya. Sekarang ni syuk, tak hilang, dia timbul balik. Angin banyak banget. Tiba-tiba kejar saya, cuk, semua hilang. Semua sedap. Kenapa semua sedap? Saya pun angkat kepala. Angkat, tengok ayah saya tu di atas. Woi! Naik! Semua pakat naik. Saya tengok ayah, Allahu Akbar, ayah aku di belakang dia pegang ni wire telefon tu. Ayah, tak mau ayah. Naik dia bagi. Pop! Ni, berbalon. Ayah, tak mau. Pop! Tak mau 3 kali. Dia rotan saya bukan kerana saya mandi tali air, tapi kerana saya tak solat asar. Lepas tu bawa pula kawan-kawan tak solat asar. Saya sakit tak kira ni, lari balik rumah ni. Mak, ayah tiba. Berapa? 3. Mai aku nak tambah 2 dia kata. Dia nak tambah 2 lagi tuan-tuan. Kita dah 3 teruk dah. Semayang lagi. Tak, pergi semayang. Semayang tak boleh nak rokok. Allah Akbar. Allah. Berdiri lah. Lepas tu dia panggil, semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, makan berdiri. Duduk. Nak duduk apa? Sakit engkau. Nak padam engkau. Orang sakit tu mengada. Menangis ayam mata ni mana. Lepas semayang Isyak, tidur. Tuan-tuan, abang kakak, saya nak tidur, tak boleh meletak, menerak. Sambil menerak ni sakit ni tuan-tuan, berdarah punggung ni. Allah Akbar. Allah saja yang tahu. Saya pejam mata nak tidur, tapi tak boleh tidur. Mata ni, ya Allah, tak tidur. Dalam tidur tu, ayah saya masuk. Tolak itu bilik perlahan-lahan. Bawa minyak. Dia duduk sebelah saya. Dia ingat saya tidur. Dia ambil minyak, dia sapu dekat luka yang dia rotan. Sambil sapu, dia kata, ya Allah, tak patut ya Allah aku buat ini ya Allah. Ini anak aku ya Allah, benis aku ya Allah. Aku pukul dia ya Allah. Ya Allah, aku berdosa denganmu ya Allah. Kau ampunlah dosa aku dan anakku ya Allah. Menangis dia. Dalam hati saya, angkaya lu, ambalun aku ya Allah. Tuan-tuan tengok, saya duduk dengar ni. Tapi dalam hati, ya Allah, aku ni, ayah aku pukul aku bukan kerana mandi, tapi kerana aku tak solat. Kemudian saya buat tak tahu aja. Habis tangan sakit, dia sapu ubat. Habis satu sapu ubat, dia duduk tuan-tuan atas tikas jalan. Yang kata, Allah Akbar, dia sujud. Ketika sujud, dia baca doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian dia angkat, dia bagi salam, dia angkat tangan. Ya Allah, kau bagilah anakku yang buatkan ini ya Allah jadi manusia ya Allah. Minta jadi manusia. Alhamdulillah saya jadi manusia ni. Kalau lah tak kena rotan ayah saya, mungkin saya jadi Perdana Menteri yang rumah 2.6 bilion tu. Ataupun lebih teruk pada tuan. Tapi kena rotan ayah saya,
manusia sekarang. Sebab tu bang, kata anak kita aset kita. Tapi anak kita yang hebat, bila anak kita mati, dia boleh sembahyang jenazah kita. Itulah anak kita. Boleh mandi jenazah kita. Sebab tu tuan-tuan, kita dengan isteri, dengan suami, akhlak jaga, termasuk dengan anak-anak kita. Sebab anak kita, tuan-tuan, harta kita. Bukan kerana dia bagi, tapi bila kita mati dan doa kita. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, itu akhlak. Jadi tuan-tuan, ibadat kita ni betul bila ada akhlak dengan manusia baik, dengan jiran kita dan sebagainya. Dan insyaAllah, saya ada 15 minit lagi. Dia tengok buku. Saya nak ambil. Tuan-tuan, la ilaha illallah. Nabi kata apa? Hendaklah kamu sentiasa memperbarui iman kamu. Bahawa Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana kami memperbarui iman kami? Rasulullah menjawab, la ilaha illallah, sebanyaknya. Jadi kita buatlah, bila la ilaha illallah cukup 1000 tanda. No, cukup 1000 tanda. Jadi semua ni 100,000. Jadi jangan buanglah buku ni free-free, ambil seorang satu. Siapa yang tak dapat lagi ambil di belakang, free-free. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tambah. Kalau tak nak, pendek je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata apa? Malaikat Jibril datang kepada aku dan berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad, bahawa untuk satu solat dari seorang umatmu akan dibangi dengan 10 doa baginda. Malaikat doa. Dan 10 salam bagiku, dan akan kubalas dengan 10 salam baginda. Allah Akbar. Kalau kita selawat dekat Nabi satu, ni malaikat terus selawat bagi salam kat kita sudah. Bang Ahmad, ingat buka. Kalau 1000 tanda. Kalau tak cukup, bagi cukup dia tanda. Jangan buat. Ni bahan bukti kita esok dia akhirat. Kita dah fikir ya Allah, aku dah fikir ya Allah. Lagi apa? Ini bukan Nabi buat, saya nak buat bagi sistematik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengok. Daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, bahawa sesiapa yang membaca doa di atas sebanyak 100 kali pagi dan petang, pagi 100, petang 100, maka Allah SWT menetap pahala seperti memerdekakan 10 orang hamba. Dia kata 10 orang hamba, dan Allah menghapuskan 100 dosanya. Yang paling penting saya bagi tahu, bukan duit banyak. Ya Allah, aku nak duit, ya Allah, bukan. Ya Allah, aku nak harta, tak penting. Tapi yang paling penting kita doa Allah ampun dosa. Itu paling hebat. Minta ya Allah ampun dosa 100 orang, 100 dosanya, menetap 100 kebaikan untuknya, dan baca juga menjadi benteng daripada syaitan. Syaitan tak ganggu kita, insya-Allah. Ni ada yang kita ni tuan-tuan dok kena apa? Sihir-sihir tu bacalah. Daripada pada hari tersebut hingga petang, tak ada orang yang mampu berbuat lebih baik daripadanya selain orang yang beramal lebih baik daripada dirinya. Jadi amal pagi-pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kalau cukup 1000 tanda. Kemudian apa? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini ada hadis. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'ala lisan, mudah disebut. Wa sakhilatani bil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Allah suka kat kita. Ni, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ataupun subhanallahil azim wa bihamdi. Boleh juga? No? Subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Cukup 1000 tanda. Allah suka kat kita. Lagi, astaghfirullahalazim. Yang ni kena bagi betul kalau nak panjang. Jangan wakaf silap. Banyak orang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Jangan. Tak betul. Kena sambung. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sambung tu. Kalau tak percaya, cuba type dalam YouTube Astaghfirullah, ditegur oleh mufti Kedah. Kita wakaf tak betul bukan? Jangan wakaf dekat la ilaha illa. Terus sambung. Wal hadith ada la ilaha illa Allah. Mana boleh berhenti la ilaha illa? Tidak. La ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu cara istighfar. Kalau tak ada sangat, astaghfirullahalazim. Dah. Astaghfirullahaladzim. Sesiapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan menjadi baginya setiap kesusahan itu jalan keluar, dan pada setiap kesempatan itu ada cara mengatasinya dan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang tak disangka-sangka.
Ingat, kakak doa Tuhan tak makbul. Ada orang hantar mesej, Ustaz, kenapa doa saya tak makbul? Bang, dosa kita apa? Anak tak ada. Ustaz, kenapa saya kahwin 4 tahun tak ada anak? Dosa kita. Tuan-tuan, minta ampun dosa dulu. Taubat sungguh-sungguh. Doa, Tuhan makbul. InsyaAllah, tuan-tuan. Dan yang terakhir, qul huwallah. Macam mana? Tengok. Maka sesungguhnya ia telah menembus darinya, dari Allah. Maka menyeru dari Allah itu, dari langit dan bumi. Bersaksi bahawa si Quran itu telah menjadi kemerdekaan Allah. Sesungguhnya ia telah merdeka di sisi Allah. Sesungguhnya ia adalah kemerdekaan daripada neraka. Inilah dinamakan qul huwallahu ahad. Satu kalam 100,000 kali diwirid setiap 1000 sanggupan kita sehari. Kalau sehari 1000 cukup 100,000, jauh pada api neraka. Jauh pada api neraka tak? Bila jauh, syurga tempat kita. Qul huwallahu. Macam mana nak buat? Saya jumpa ada seorang syekh, dia kata apa? Nak baca susah. Dia kata bacalah ketika sujud. Subhanallahi wa bihamdihi kan? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus. Setiap sujud lepas subhanallahi baca qul huwallahu. Bila dah biasa, dia cepat baca. Otomatik kan? Satu hari 17 kali kita 17 rakaat. 17 kali 2 berapa? 34 kali kita sujud. Maksudnya satu hari 34 kali kita qul huwallahu. Kalau sebulan 34 kali 3 4 kali 3 12 1,200 sebulan. Kalau setahun 1,200 kali 12 kali 12 14,400 setahun. Kalau 10 tahun 144,000. Jelas, kakak jamin syurga. Kalau 40 tahun 2.6 milion. Jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sujud dia, kan? Ketika sujud dia. Lepas subhanahu wa ta'ala ini. Allah SWT. Ingat, tanda. Tengok ruangan las. Ini hanyalah memberi dorongan, motivasi untuk ahli berzikir dalam amalan yang lebih sistematik dan tersusun. Dia bukan sunnah Nabi. Ulama pun tak buat, saya buat. Untuk tersusun, yang penting bukan banyaknya kuantiti, tetapi ikhlas dengan Allah. No? Yang penting ikhlas. Tuan-tuan buat tak? Ustaz, saya tak ikhlas, tak mau buat. Ikhlas, tak ikhlas buat. Macam kita sembahyang lah tidak? Sembahyang ikhlas tak? Tak ikhlas, saya tak mau buat. Ikhlas dia datang lepas tu. Macam kakak lah, masak kat suami. Ikhlas tak? Kadang-kadang tak ikhlas dia. Maaf. Masak aja ikhlas datang lepas tu. Contohnya suami kita hari jadi, kakak telefon. Assalamualaikum bang, hari ni hari jadi abang. Saya nak masak sedap kat abang. Ayam panggang dengan kambing masak ros. Suami tengah mengajar ke tuan-tuan, dia tengok budak pun macam kambing. Tu, kambing masak ros, kan? Pengetua panggil mesyuarat, pengetua tak habis mesyuarat, tengok pengetua macam kambing. Tidak dah habis ni, kambing masak ros. Lepas tu habis, start kereta bunyi apa? Bunyi kambing. Sampai pintu pagar, tak buka pagar. Kita buka pintu, woi kambing! Pagat kena kambing. Buka balik. Kambing masak ros. Tiba-tiba isteri telefon. Assalamualaikum bang. Ada apa? Tak jadi masak lah bang. Kenapa pula? Rasa macam tak ikhlas lah bang. Boleh tak? Ikhlas tak ikhlas masak? Suami kata apa? Ikhlas tak ikhlas? Masak pula! Kita buat lepas tu dia akan datang. Macam itulah kita buat ibadah. Buat dan jaga abang. Ikhlas akan datang selepas itu. Jadi insyaAllah ambil seorang satu ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada duit lebih, saya dah mahal kafi sebab mahal kafi saya ada kuala menang. Wahai orang KPI, kalau lah nak pergi ke utara, jangan duduk hotel. Saya ada sharing. Baru ni orang Bangi datang. Bukan Bangi ni. Dia orang datang 40 orang duduk di sharing saya. Pagi saya buat bulan subuh. Lepas tu baru ni orang Melaka datang, Datuk-Datuk. Pagi bulan subuh, kalau saya free lah.
Kemudian pagi pula pukul 8 senam aerobik. Oh, Datuk senam aerobik. Senam aerobik Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Datuk semua, saya duduk belakang. Masya Allah. Oh, badan macam tuang padi, tuan-tuan. Tak apa. Tengah hari makan masakan kampung. Kita ada semua. Pernah makan tak? Gulai daging batang pisang, kumpul pisang, macam-macam. Pernah makan tak ulam apa? Ulam yang tuan-tuan tak pernah makan. Aku pun tak tahu nak sebut, tuan. Malam ada forum. Esok pula malam kita buat badminton. Kita ada gelanggang badminton ni, 4 gelanggang badminton. Dalam ni Dewan Sol 4 gelanggang badminton. Fully aircon. Ada stage semua cukup. PA system 300,000. PA system tu bila menyanyi ni, malu rasanya mengatakan cinta. Kalau azan tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pun tak jadi lebih kurang ni kan. Jadi buatlah program, pergi duduk sana. Orang perempuan boleh mandi kolam renang. Kolam renang ni tertutup, boleh mandi. Tapi saya buka 2 lubang untuk ustaz. Nanti kalau lepas siapa nak tengok? Ada lewat dia. Tertutup, boleh mandi. Boleh jaring boleh, badminton boleh, archery boleh, futsal pun boleh. Bantu menghadapi saya ni pelajar-pelajar ni, yatim dan miskin. Mereka ni tak diambil yuran, free of charge. Hari Sabtu lepas masuk dalam TV kan, Mahat Dafiz Sultan pertama Malaysia. Baru ni bulan ke-12. Saya tempatlah bercakap sikit hari ni, Mahat Dafiz. Pergilah tuan-tuan, duduk di sini. Kalau tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan ada duit, transfer dalam ni. Pusat Kecemarangan Asyafiyah ada account. Dan kalau tuan-tuan nak bantu lagi, budak-budak ni, tuan-tuan terbantu saya terpaksa tuan-tuan kadang-kadang orang panggil ceramah, dia letakkan harga. Sebab apa tuan-tuan, sebulan 60,000 kan? Nak cari mana orang? Kalau tuan-tuan nak bawa saya bawa. Nak cari mana nak bayar 60,000 sebulan. Elektrik saya 3,600. Elektrik saja. Gaji guru apa semua ni 60,000 sebulan. Allah Akbar. Tapi alhamdulillah lah. Kalau tuan-tuan nak bantu, transfer je. Ataupun tuan-tuan nak bantu di produk je. Sofa Gel. Yang ini, yang sakit lutut, yang sakit kepala, sapu. Bagus tu. Harga dia RM25. Kalau tak ni pun, letak depan tengok muka saya. Lega dah tuan-tuan. Jadi ada di belakang pun tak banyak, satu kotak aja. Jadi tuan-tuan tolonglah bantu saya. Yang ni free ada lagi. Ambillah apa-apa pun bagi kawan-kawan. Tuan-tuan amal, saya dapat pahala. No? Kita sama lah. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan amal, saya dapat pahala. Kalau saya masuk syurga, tuan-tuan yang amal, saya tarik semua masuk syurga. Tapi yang depan dulu lah. Yang belakang lambat lah. Sebab mereka lambat belakang. Yang baru datang lagi lambat. Jadi insyaAllah, yang baik kepada Allah, yang rumah kelemahan saya, kita jumpa lagi. Beli kedek, beli kayu, semua yang ada ni, I love you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.